Ini adalah hujan daripada FTG. Apa yang saya suka, yang saya nak share dengan korang. So kat sini dia ada reflektor. Kebanyakan baju hujan dia tak ada reflektor. So dengan FTG ni ada reflektor and senang untuk korang selalu ride malam, ride jauh-jauh. Tak ada masalah. So size yang saya ambil ni size XL. So kat dalam dia, ni material dalam dia. Nampak Nampak dia tak panas and dia still lagi waterproof kat sini. And dekat bahagian tangan dia ada velcro sini. Okay. And then saya suka dia punya zip. Kita tengok dekat dia punya zip dekat sini. Zip dia best. Sebab apa tau? Zip dia ni dia tutup. So dekat laluan ni air dia tak akan masuk tau. Sebab dia tutup. Kebanyakan zip biasa dia tak ada yang tape ni. So dia akan, air tu tak akan masuk lah. So kalau tutup kat sini, so dia ada dalam 2 layer kat sini. Angkang dia besar tak? Lubang dia ni. So setengah baju hujan kita rasa terseksa. Tapi untuk ni FTG ni tak. Saya boleh nampak. Itu lagi okey. Right, so kita nak test air. So ni glove. Saya akan simpan, tengok dia basah ke tak. Dia ni dia punya air tu untuk hujan. Ibarat kita dalam motor memang setakat dia rasa panas lah, tak hujan, tak rasa macam ada basah air masuk. Dia ada lining dia. Oh, nampak? Bila steady kering. So kalau korang berminat, link ada kat bawah.